Apa dah jadi dengan portability and compact sampai ibu jari pun dah tak sampai nak scroll ni? Dulu, the term phablet was introduced untuk phone yang mempunyai skrin yang lebih besar. Asal lebih daripada 5 inci saja, label tu akan datang. Tapi sekarang, term tu dah hilang. iPhone 13 mini adalah the modern day example untuk peak portability. Kecil, comel, senang masuk ke dalam poket and one-handed usage pada bila-bila masa. Too bad Apple dah tak buat lagi phone besar sekecil ni. Mainstream pada zaman sekarang sukakan phone yang berganda saiznya. iPhone 16 Pro Max ni datang dengan skrin yang jauh lebih besar, cantik dan bateri yang tahan jauh lebih lama. Tapi itulah berat. Tak lupa juga pada zaman bapak-bapak kita, ada phone-phone yang pelik macam banana phone ni by Nokia. Walaupun nampak macam mainan, it shows that gadgets sepatutnya fun dan senang dipegang. Bukan hanya sekadar skrin petak. So korang team apa? Team mini TV? Ataupun peak portability? Let us know in the comments. Untuk more content tag macam ni, jangan lupa untuk follow, like dan share OMG XBH.